Okay, fighter. Of the red corner, this man here, he stands at 163 centimeters tall, weighing in at 55 kilograms, with a professional Muay Thai record of 5 wins and 1 loss. This man is the WMC World Muay Thai Champion. He is the Malaysia Muay Thai Champion, and he is the SEA Games gold medalist, representing MMG Muay Thai Gym from Sarawak, Malaysia, Riftin Magic Boy Master. Menentang atlet daripada Thailand, Kompot, berusia 20 tahun. Terus melakukan serangan tanpa menunggu lama. Beraksi dengan menggunakan clinching, hook to the body. Masih berbalas-balas serangan. Riftin sangat bijak menggunakan clinching dan terus diberhentikan. Lihatlah bagaimana mereka mempamerkan seni Muay Thai. Wah, Riftin mencari badan. Adakah perlawanan ini akan tamat di pusingan yang pertama? Jatuhan daripada Riftin. Riftin Masdur masih lagi cuba untuk mencari body shot. Serangan ke arah badan daripada Riftin. Masa tinggal lagi 1 minit sahaja. Bijak Riftin menggunakan jarak yang ada. Riftin memberikan tekanan. Ayo Riftin. Rakyat Malaysia ingin bersorak untuk anda pada malam ini. Riftin menggunakan tip untuk menjarakkan. Kita dapat lihat di sini, Kompop seakan-akan sudah letih. Satu tumbukan hook to the body dan cubaan spinning back fist daripada Riftin. Setiap kali Riftin mendapat peluang untuk jatuhan, peluang tersebut tidak disia-siakan oleh